Jom kita bongkar kisah insan di sebalik kitab paling sahih dalam Islam selepas Al-Quran. Kisah yang menakjubkan ini adalah tentang penyusunnya, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Waktu kecil lagi, Imam Al-Bukhari diuji, penglihatannya hilang sepenuhnya. Tapi ibunya, seorang wanita yang sangat solehah, tak pernah putus asa. Dia terus berdoa mengharapkan keajaiban. Hinggalah satu malam, dalam mimpinya, datanglah Nabi Ibrahim membawa khabar gembira. Dan subhanallah, esok paginya penglihatan Imam Al-Bukhari pulih sepenuhnya, satu tanda kebesarannya. Seawal usia 16 tahun, beliau dah mula mengembara ke seluruh dunia Islam untuk mencari ilmu. Bukan kembara biasa tau, beliau belajar dengan lebih daripada 1,000 orang guru. Dari Hijaz ke Baghdad, Syam, Mesir, semua pusat ilmu utama zaman itu dia jelajahi. Misi hidupnya cuma satu, menapis lautan riwayat untuk memelihara hadis Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, dia hafal lebih 600,000 hadis, satu jumlah yang sangat luar biasa. Tapi daripada jumlah itu, yang betul-betul lepas tapisan ketatnya hanya sekitar 7,500 sahaja. Dan cara dia menapis hadis tu bukanlah sekadar akademik, ia satu bentuk ibadah yang suci. Sebelum catat walau satu hadis, beliau akan mandi dan solat istikharah, mohon petunjuk Allah. Inilah dia, gabungan hebat antara ketelitian seorang ilmuwan dan ketakwaan seorang hamba. Jadi, apa yang buatkan syarah Imam Al-Bukhari ni begitu istimewa dan dianggap paling ketat? Mudah aja. Kalau ulama lain kata, cukup kalau hidup sezaman, Imam Bukhari kata, mesti ada bukti pernah jumpa. Syarat kena jumpa ni adalah untuk pastikan rantaian perawi itu betul-betul bersambung tanpa ragu-ragu. Hasil daripada dedikasi yang luar biasa inilah lahirnya sebuah kitab agung Sahih Al-Bukhari. Para ulama sepakat inilah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Beliau bukan sekadar pengumpul hadis, tapi seorang ahli fiqh yang bijaksana. Seluruh hidupnya diwakafkan sebagai satu khidmat yang tak ternilai untuk seluruh umat Islam. Kisah ini buat kita terfikir tentang kekuatan luar biasa yang lahir dari fokus dan keimanan.